Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat datang ke Kupasan Pantas Sejarah Tingkatan 2. Kali ni, kita akan terus masuk ke bab 1, Kerajaan Alam Melayu. Kalau anda nak buat ulang kaji laju atau nak faham konsep asas bab ni, anda berada di tempat yang betul. Jom kita mula. Pernah tak kita terfikir sekejap, sebelum wujudnya negara Malaysia, Singapura atau Indonesia, sebelum adanya petak macam yang kita tengok hari ni, apa agaknya yang ada kat rantau kita ni? Siapa yang berkuasa? Macam mana rupa tamadun masa tu? Persoalan-persoalan ni lah yang akan kita rungkai sama-sama. Okey, pertama sekali, jom kita fahamkan dulu konsep yang paling utama dalam bab ni. Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan alam Melayu? Ini bukan sekadar nama tau, tapi ia adalah satu konsep yang sangat besar, yang merangkumi geografi, bahasa dan juga budaya kita. Cuba tengok perbezaan ni. Sebelah kiri tu peta Asia Tenggara zaman sekarang, yang ada sempadan negara-negara. Tapi, cuba tengok yang sebelah kanan. Inilah konsep alam Melayu. Luasnya kan? Dari selatan Thailand sampailah ke Kepulauan Solomon. Ini menunjukkan yang dunia Melayu zaman dulu tu ikatannya bukan pada garisan peta, tapi pada persamaan budaya dan juga bahasa. Jadi, macam mana nak faham konsep ni? Senang je. Bayangkan ia ada 3 tiang, 3 teras utama. Pertama, geografi, kawasan yang sangat luas. Kedua, bahasa, di mana kita berkongsi rumpun bahasa yang sama, iaitu Austronesia. Dan ketiga, budaya, kita ada adat resam yang lebih kurang sama. Gabungan ketiga-tiga inilah yang kita panggil sebagai keserumpunan. Baiklah, bila dah faham konsep asas, jom kita kenal pula dengan superstar zaman dulu. Watak-watak utama atau kerajaan-kerajaan agung yang pernah menguasai rantau alam Melayu ni. Garis masa ni, ia tunjukkan betapa lamanya tamadun kita dah wujud. Cuba bayangkan, seawal abad pertama lagi, masa tu Empire Rom tengah gagah ke Eropah, kita kat sini dah ada kerajaan Funan. Lepas tu muncul pula Champa, Kedah Tua, Empire Maritime Sriwijaya yang hebat, Angkor yang gah dan akhir sekali Empire Majapahit. Ini bukan sejarah sekejap, tapi legasi yang berjalan lebih 1000 tahun lamanya. Dan kita kena ingat ya, kita bukan bercakap pasal kampung-kampung kecil. Langsung bukan. Ini adalah empire-empire yang sangat agung dan masyhur yang nama mereka disebut-sebut di seluruh dunia pada zaman tu disebabkan kekuatan dan kekayaan mereka. Nak tengok bukti? Lihatlah keagungan Candi Borobudur ni. Ini bukan sekadar binaan batu yang cantik tau. Ini adalah bukti tahap pemikiran yang tinggi dalam agama, seni bina yang canggih dan penguasaan teknologi yang luar biasa pada zaman itu. Sampai sekarang pun orang masih kagum. Kekuatan mereka juga terletak pada kuasa tentera. Tengok ukiran kat dinding Angkor ni. Nampak tak askar-askar yang gagah, lengkap dengan gajah perang lagi? Inilah kuasa yang membolehkan mereka membina dan mempertahankan empire yang sangat-sangat luas. Tapi kan, kuasa mereka bukan datang dari tentera semata-mata. Kunci utamanya adalah ekonomi. Pelabuhan-pelabuhan mereka ni, macam dalam gambaran ni, ibarat shopping mall antarabangsa zaman dulu. Sangat sibuk. Ia jadi pintu gerbang yang kawal laluan laut antara tamadun di timur macam China dengan tamadun di barat macam India dan Arab. Dan ini membawa kita ke satu poin yang sangat menarik. Kerajaan-kerajaan alam Melayu ni tak hidup bersendirian tau. Mereka ni connected, sebahagian daripada satu jaringan global yang sangat aktif. So, apa yang buat satu dunia nak datang ke sini? Jawapannya ada pada hasil bumi kita. Rempah ratus! Benda macam bunga cengkeh, buah pala, dulu harga dia macam emas tau. Ditambah pula dengan kayu gaharu yang wangi. Semua ni jadi tarikan utama kepada pedagang dari China, India, Arab, sampaikan dari Empire Rom pun ada. Hubungan diorang ni bukan setakat jual beli. Tengok jadual ni. Ini bukti mereka ni diplomat yang bijak. Kerajaan Funan dan Sriwijaya contohnya, hantar utusan ke China dan India. Tujuannya bukan saja nak berniaga, tapi nak eratkan persahabatan, nak pastikan negara selamat. Ini tunjukkan mereka faham cara bermain di pentas antarabangsa. Okey, kita dah tengok sejarah yang hebat. Sekarang, bahagian yang paling penting. Apa kaitan semua ni dengan kita hari ini? Adakah warisan mereka masih hidup? Jom kita tengok. Kehalusan seni pertukangan emas macam ni, ini bukan benda baru. Ini adalah warisan kemahiran yang diturunkan dari satu generasi ke generasi yang lain. Ia menunjukkan tahap kreativiti dan kemewahan masyarakat zaman dulu yang masih kita boleh kagumi. Dan yang ini sangat-sangat jelas, sistem pemerintahan beraja yang menjadi tulang belakang kerajaan alam Melayu dulu, itulah asas kepada sistem raja berperlembagaan yang kita amalkan di Malaysia hari ini. Nampak tak kesinambungan tu? Warisan kedaulatan kita tak pernah putus.
Jadi, ingatlah ya, setiap kali kita bercakap dalam bahasa Melayu atau mengamalkan adat resam kita, kita sebenarnya sedang menyambung satu legasi yang dah berusia ribuan tahun. Sejarah ini bukan sekadar cerita dalam buku teks, ia hidup dalam diri kita semua setiap hari. Sebagai penutup, saya nak tinggalkan satu soalan untuk kita fikirkan bersama. Memandangkan kita adalah pewaris kepada satu tamadun yang sangat hebat ini, apa peranan kita? Macam mana cara terbaik untuk kita menghargai dan memastikan warisan ini terus gah dan tak dilupakan? Fikir-fikirkan.